Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to my 3 barang 30 hari bersama saya. So hari ni aku nak share 3 inner yang aku rasa sangat important untuk hijabis kat luar sana. Ada at least 1. First yang aku nak share is this long inner. Yang ni aku ada 2, satu yang kosong macam ni, yang lagi satu untuk breastfeeding mother. Dia ada zip dekat tengah ni. So now aku dah tak menyusu, dua-dua aku boleh pakai. Kalau hampa mengandung, boleh beli teruslah yang breastfeeding punya inner. Sebab nanti bila dah beranak senang, boleh pakai lagi banyak kali kan. So ini dia macam ni, dia labur sampai ke bawah. Tinggi aku 159, okey je. Sekejap aku tunjuk. Nampak? Tada! Inner ni dia warna putih, so memang dia jarang lah. Dia sesuai untuk buat inner je. Kalau apa pakai inner, lepas tu pakai cardigan ke apa, tak boleh. Sebab dia jarang. Okay, dia jarang. Dia memang sesuai untuk buat inner je lah. Untuk pakai dengan abaya, dress, skirt. Kadang-kadang aku pakai skirt dengan baju pun aku pakai inner dress. Sebab senang. Sekali harung je semua sekali terus boleh tutup kan. Kain dia sedap. Alhamdulillah. Aku memang suka sangat daripada brand ni. Baju dia aku pernah beli. Inner dia aku dah beli 2. Alhamdulillah aku suka sangat. Ini ni sejuk tau. Bila hang pakai memang tak rasa panas, tak rasa belecak. Memang best. Sedap, sejuk. Lepas tu kain dia tak tebal sangat. Sebab itulah dia nipis. Okay. So next item yang aku nak share is this inner pant. Set galih dulu. Tara. Material dia macam tu, nampak tak? Ni dia punya brand. Okay, aku beli dekat Shopee je. Getah dia pun sedap weh. Nampak tak? Kalau hang besar pun hang boleh pakai lagi sebab dia memori macam tu. Bawah dia ada macam comel lace macam tu. Inner pants ni aku pakai dengan seluar lah. Seluar yang besar ataupun seluar putih. Kadang-kadang aku pakai dengan skirt. Kadang-kadang aku pakai dengan baju kurung. Macam tu. Sebab kalau dia jenis pants ni senang kan. Hang nak berjalan ke terselok ke apa, hang boleh angkat. Tapi kalau hang pakai inner skirt, kadang-kadang bila terselok tu, terselok sekali dengan inner skirt. Selamat lagi lah kalau kita pakai inner pants. Kalau nak lagi selamat, kena pakai legging. Lepas tu pakai inner lah. Kalau perajin lah kan. Ikut jenis baju atau kain yang aku nak pakai jugalah. Kalau dia betul-betul macam aku rasa tak selamat, aku akan pakai double-double lah. Macam tu. Kalau aku rasa okey je, kain dia just okey, nice je, aku pakai satu je macam tu. So Alhamdulillah aku sangat-sangat suka dengan brand ni. Bila hang pakai, dia tak melekat dengan kain yang hang pakai. Faham tak? Certain inner kat dalam kita pakai, bila kita pakai skirt ke apa, dia akan melekat dengan inner. So bila kita jalan jadi tak selesa kan. Tapi this one dia kan material jenis lincin macam ni. So bila hang pakai dengan kain cotton ke kain apa pun, dia tak melekat. Memang suka. Lepas tu tak panas. Love. Yang ni memang love. Aku rasa macam apa kena ada satu inner pants. Kalau hang pakai dengan seluar putih pun, hang pakai inner ni memang tak jarang. Itu aku suka. Memang tak jarang. Okay, bagus. Next, daripada kedai yang sama juga, aku beli inner skirts. So, sama juga pinggang dia bergetah macam ni. Yang ni dia kain cotton lembut. Aku nak order lagi kain yang jenis macam seluar ni juga. Sebab kalau cotton bertemu cotton, dia melekat. Faham tak? Tapi this one aku pakai dengan my skirt cotton. Okey je. Cuma lagi selesa kalau kita pakai yang jenis macam ni. Bawah dia sama juga. Dia ada macam lace kip-kip macam tu. Sorry lah gelap sebab kat luar gelap. Faham tak? Tak boleh nak cerah dah. Aku sangat recommend lah dia tunjuk ikan dia. Okay. Semua orang nampak ikan adik. Yang ni memang aku recommend lah kalau hampa cari apa inner skirt yang best, yang labur. Labur dia okey guys. Nak tunjuk. Ni pinggang. Tu. Aku suka inner skirt yang tak terlalu labur. Bila dia terlalu labur, bila kita pakai skirt dress, dia akan terkeluar. Faham tak? Dia akan terkeluar, nampak dekat luar. So nampak pelik lah kan. Bila skirt ni just nice. So bila hang pakai skirt, memang tak nampak dia. Memang tak nampak inner skirt kat dalam. Ini memang selesa. Aku pakai ni banyak kali. Aku nak repeat colour lain dan juga material lain dekat kedai ni. Dekat kedai ni ada macam-macam jenis inner, macam-macam jenis kain dekat situ. And harga dia pun murah, affordable untuk kita beli juga. Ini sajalah 3 inner yang aku rasa aku sangat-sangat suka, yang aku pakai berulang-ulang kali. And aku rasa setiap hijabis kat dalam dunia ni pun kena ada all the inners ni tau, supaya tak nampak lah benda-benda yang tak sepatutnya. Okay. Boleh juga nak pakai seluar palazzo ke apa, boleh. Tapi nak lagi selesa,
Best, satu hari tu pakailah inner yang sesuai. Macam biasa kalau apa nak beli aku letak dekat shopping bag. Sini kot shopping bag. Oh, patutlah gelak sebab buat low light. Astagfirullah. Macam sama je, aku tukar pun sama je. Okay, macam biasa kalau hampa nak beli boleh tekan dekat shopping bag kat bawah ni and masuk Shopee boleh beli macam biasa. I think that's all. Thank you so much for watching. See you guys in my next video. Bye. That's all. Love you.